Harimau Selatan sekali lagi membuktikan kualiti mereka di Sepanyol apabila tampil dengan persembahan yang sangat bertenaga menundukkan kelab tempatan Costa City. Seawal wisel perlawanan dibunyikan, anak buah Cisco Muñoz dilihat tidak menunggu lama untuk menguasai perlawanan. Dengan corak permainan pantas dan hantaran yang kemas, JDT berjaya memecahkan benteng pertahanan lawan menerusi jaringan pembukaan yang cantik hasil gerakan taktikal yang dirancang rapi. Keadaan menjadi lebih sukar buat Costa City apabila JDT terus menekan tanpa henti. Ketajaman jentera serangan JDT jelas terserlah apabila mereka berjaya menambah 2 lagi sekaligus meletakkan mereka dalam kedudukan selesa. Walaupun Costa City cuba bangkit dengan melakukan beberapa serangan, benteng pertahanan JDT kekal kental. Disiplin tinggi yang dipamerkan oleh pemain JDT di atas padang membuktikan bahawa mentaliti juara yang diterapkan oleh pengurusan kelab sudah sebati dalam diri setiap pemain. Kemenangan ini bukan sekadar tentang angka, malah ia merupakan pembuktian mengenai kesediaan JDT untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi.